Orang beriman. Adakah nak aku tunjuk padamu perniagaan hak lepas mu daripada azab neraka yang pedih? Apa? Tu'minuna billahi wa rasulahu. Mula dengan iman dulu. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu. Mula iman dulu. Sebab iman ni kepala modal dalam agama dah. Iman tak sah, tak jadi. Apa gapo dia iman? Kata Imam Ibrahim Al-Laqani, wa fussiral imanu bit tasdiqi wa nutqu fihi khulfu bit tahqiqi. Iman tu ditafsirkan oleh ulama ahli sunnah wal jamaah kita ialah tasdik. Apa tasdik? Yakni membenar. Apa makna membenar? Idza'an wal qabul fil qalbi. Setuju dan terima dalam hati. Idza'an wal qabul fil qalbi bin nabi wa bima jaa bihi nabi sallallahu alaihi wasallam ma ulima min ad-din bid darurati. Terima dengan apa hak dibawa datang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada perkara agama yang diketahui dengan secara mudah. Itu dia panggil iman. Lawan iman kufur. Bila iman tu tasdik, berarti kufur tu takdzib. Sebab tu Tuhan kata innal ladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina. Sesungguhnya orang yang kufur. Lagu mana kufur? Wa kadzdzabu bi ayatina. Atau tafsir dia panggil. Nak menafsir makna kufur tu mana? Mendustai mereka itu akan ayat-ayat kami. Ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Mereka lah penghuni neraka Jahannam, kekal mereka dalam itu selama-lama. Jadi iman ialah tasdik, kufur ialah takzib.